الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di hari ini kita ni sudah pun dekat nak puasa dah. Kita duk berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah aku ni, umurku ni, hidupku ni di bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku ni biar sampai kepada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita di hari ni duduk di pintu dah ni nak buka. Hari Rabu depan ni tepat 30 bulan ni. Bulan 4.30 ke? Ada bulan 30. Bulan 2 ni. Hari Rabu lah pentingnya. Hari Rabu ni cula ni ya istihar semua orang Islam kita ni pakat-pakat tengoklah anak boleh. Kalaulah kita nampak anak boleh di hari Rabu petang Khamis tu, hari Khamis kita puasa. Khamis depan ni lah. Kalau tak nampak hari Jumaat tu cerah. Lenong hari Jumaat kita puasa. Sama-samalah kita bakal ambil tahu dan kita buat perhatian molek. Takutnya kita ni buat tak tahu, ikutlah hisap. Kalau aku kalau puasa aku puasa, kalau tak puasa aku tak puasa. Kita ni orang mukmin, orang Islam, tak boleh duk sikat tu. Kita kena ambil tahu hari-hari yang ada kebesaran di dalam Islam kita. Hari 1 bulan Ramadan ni besar bagi kita. Kerana bila kita tahu kata esok nak puasa, malam ni kita terawih dah. Kita nak terawih beramai-ramai. Olehnya buat kita ni, kampung kita ni, kampung lain pun support je agaknya. Kalau malam terawih, malam mula-mula, malam kedua, malam tiga, seminggu tu ramai, hujung-hujung tu kau tiru. Ni tabiat. Ya lengoh deh. Maya lama ni lengoh, maya seumur. Maya pula lama 20 rakaat, 23 rakaat lengoh. Jadi kau tiru. Jadi mula daripada hari ni belum sampai Ramadan ni, kita tekatkan kuatkan iman kita, sikap kita bahawa tahun ni belah mana pun aku nak cukup terawih 23 rakaat. Kau nak cukup 29 malam. Aku nak cukup. Dan Quran aku nak habis. Belah mana pun kena baca habis. Sekaligus. Kena habis juga. Kita tekatkan iman kita. Padahal kita nak berdoa. Nak kita ni umur panjang sampai bulan Ramadan. Sama-sama kita ambil tahu dah hari Rabu ni. Tengok nak bulan petang. Kalau nampak malam aja nampak tu, malam tu kita terawih. Esok hari tu kita mula puasa. Dan juga munasabahnya di hari ini tepat 13, esok 14. Ramai-ramai manusia hari ini. Kalau 14 ni lebih-lebih lagi orang muda, werung-werung, orang jenis wasa ada kasih, ada kuamrat, dia nak akan beri bunga, beri hadiah kepada orang hadiah kasih, kerana dia percaya kata hari esok ni tepat 14 ni hari kasih. Kita orang Islam, hari kasih ni ada hari. Hari kasih ada hari. Tak ada hari kecuali. Hari kekasih, kasih kita kepada saing kita, kasih kita kepada ibu kita, kasih kita pada ayah kita, kasih kita kepada orang semua tu ada hari. Ada pun orang yang kurang. Lebih-lebih lagi orang yang ada ngaji, orang werung-werung ni di hari ni dia berasa kata kena widai dengan dunia, dengan global masa dunia hari ni. Dia nak buat
Satu hari kasih, yang mana hari kasih ni ia ada nama iaitu dengan nama hari Valentine. Hari Valentine. Sebenarnya hari Valentine ni kalau tak email tak royak pun, dia tak ada masalah apa. Kita tak ada bersakut dengan agama kita, tak ada suruh kita buat dak. Bahkan suruh kita ni tak usah buat lah. Tak usah duk agung-agung lah hari Valentine ni, kerana hari Valentine ni hari hak dah mulai. Hari orang yang tidak beragama, suku sakak. Valentine ni sejarah dia ni, Valentine ni timbul bila masa tahun tahun 270 lebih Masihi, 270 lebih Masihi, timbul pada ketika tu seorang padri di mana tok guru dalam agama Kristian, tok guru orang alai lah, padri pendakwah di dalam agama Masihi ataupun agama Kristian. Dia ni masa tu dia duduk di bawah pemerintahan Raja Rom di Eropah, Rom. Jadi pada tahun 270 lebih ni, seorang yang nama Valentine ni kerja dia menikah orang, dia kerja nikah. Dia ni agama Masihi, nak royak ni, nak agama dia Masihi. Ketika tu kerajaan Rom ni tak ada, bukan agama Masihi dah, dia agama lain. Adalah setengah-setengah orang duduk turut agama Kristian. Yang nak royak jadi ceritanya, seorang padri yang nama Valentine ni kerja dia nikah orang, menikah. Siapa nak menikah jantan dengan betina, cinta kasih dah gimah dia akad nikah wi. Supaya tak imam kita dah akad nikah wi. Kebetulan pada tahun tu kerajaan Rom ni dia paksa orang-orang muda semua tak boleh menikah, tak boleh berlaki, kerana dia ambil orang muda ni buat jadi askar, nak pergi lawan dengan musuh, nak serai negeri dia. Siapa-siapa yang nak menikah maka dia tu salah. Jadi Valentine ni, orang nama Valentine yang beragama Masihi atau Kristian ni, dia buat senyap-senyap, kerana di dalam agama Masihi dan agama Kristian, menikah ni adalah satu perkara yang kena buat. Tak boleh nak berhenti, tak boleh, kena menikah. Orang nak kena menikah, maka dia menikah. Lebih lagi menikah, ambil orang yang jadi tahan askar tu bagi menikah. Yang igat di kerajaan Rom ketika tu. Kerajaan Rom ketika tu orang yang mengatas nama dia Claudius yang kedua. Igat Valentine ni pergi paksa, lepas tu dia bunuh pacung tekak. Bila tepat 14 bulan 2, hak kita nak panggil Wan Valentine, Sipsi Kumpa Valentine, yalah dah 14 bulan 2 kerak tekak pacung supaya tak ada menikah lepas pada ni. Lepas pada tu orang pakat puja, kata dia ni adalah Valentine ni seorang yang nak bela orang hak kasih, orang hak ada cinta. Lalu tu orang-orang Kristian khususnya pakat sanyu tinggi, tapa hari Valentine pakat wi warna bunga merah, wi merah-merah, wi nunjuk kasih. Hingga siapa adat ni, adat orang Kristian hari tu berlaku pada masa Rom hari tu, siapa kepada hari ni tempat kita hari ni ada weru-weru sukalah Valentine. Kerana apa? Kerana hari kekasih aku ni, kasih kamu, aku sayang kamu, kurak mung rakku. Hingga hari ni hak Valentine ni lebih jauh daripada tu, hingga jadi satu hari perzinayan. Orang tino nak tunjuk kata dia ni kasih kepada laki-laki, dia suruh diri dia ni di hari Valentine. Ini adalah anggapan yang salah. Kalau kita ni ada dok turut lebih-lebih lagi ni anak-anak pelajar, adik-adik pelajar, weru-weru ni dok turut ni, maka kita termasuk dari orang sesat. Sedangkan kita dok dengar selalu hadis Nabi, yang Nabi royak mai kepada kita, hadis yang diroyak oleh Abu Sa'id. Nabi royak lama dah, 1400 tahun itu, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Mu ni mu akan turut
cara hidup orang-orang dulu itu. Shibran bi shibrin, sejekah demi sejekah, zira'an bi zira'in, seta demi seta. Kalau dia pergi seta, kita pergi seta. Tak tinggal, tak jauh. Sehingga Nabi kata, sehingga kalulah demo ni orang-orang yang tidak beragama Islam ni ajak heratmu masuk kepada lubang bewok, la dakhaltumu, nasaimu turut juga. Jaga molek kita ni, orang wairung, orang hak apa namanya, hak baru dewasa ni, kita kena ambil sejarah ni, tahu kata ini bukan hak kita asal ni. Ini adalah hak demo tu, hak demo yang bukan Islam. Sehingga orang Kristian sendiri pun kalau dia nak buat hari kasih, dia ada beza. Kerana orang Kristian ni dia ada Katolik, dia ada Ortodok, dia ada Protestan. Kalau Protestan dengan Katolik ni 14 bulan 2 dia panggil hari Valentine. Adapun puak Ortodok satu lagi, Ortodok ni dia tak hari kekasih tepat 30 bulan 7. Itulah Tikmin nak beri sikit sebanyak supaya kita sama-sama buka wawasan kita, ambil sejarah yang lama agama demo. Kadang-kadang kita tak tahu, kita turut tak tahu apa nama, sesat. Kerana Nabi rakyat mungkin turut demo tu, demo pergi ke lubang bewak pun turut juga. Khabar-khabar, duduk lubang bewak ke ni, tak khabar. Dengan itulah sama-sama kita sedar, insya-Allah agama kita Islam dan iman kita kekukuh hingga sampai selamanya. Wallahu a'lam.